Okey, ni sekarang keadaan sebelum kita pasang. Bawah ni dah buat lapik dah. Ni bawah ni buat lapik untuk lekatkan ni. Dua barang tu kita nak pasang laci dengan tu dekat sini. Sebab player kita dah naik ke atas. Jadi situ kita nak buat jadi storage lah. Okey, inilah hasil dia setelah pasang laci. Saya letak bawah, yang drawer ni letak atas. Drawer ni dia ada terlebih sikit sini, jadi barang tak jatuh lah. Kat sini dia ada terlebih naik atas sikit, jadi barang tak jatuh. Okey, ni laci bawah. Laci ni boleh letak lah apa-apa dalam. Cuma laci dia ni beli memang dia macam kiat sikit. Nampak sikit lah sini jarak sini ni. Lepas tu dia punya ukuran pun dia tak sama betul dengan yang atas, dia kurang sikit. Tapi okey lah untuk tutup lubang tu. Jadi nampak kemas sikit.